apakah kerajaan betul-betul ataupun agensi yang terlibat betul-betul melihat tentang biji getah yang digunakan sebagai pokok penanti? Kalau saya belajar 40 tahun dulu, yang kita gunakan adalah PBIG, GG dan juga GT1. Apakah benih ini masih ada lagi untuk dijadikan pokok penanti? Kerana kalau pokok penantinya tidak sihat, sudah pasti walaupun dikawinkan dengan keluar yang baik, hasilnya tetap tidak memuaskan. Tangga Batu dimaklumkan oleh pekebun kecil bahawa pokok getah mereka mengalami keguguran daun 2 hingga 3 kali setahun, menyebabkan hasil getah menurun dengan drastik. Ada pekebun kecil yang dahulunya memperolehi 400 hingga 500 kilo sebulan, hari ini jatuh kepada 100 kilo saja. Bahan tanaman dan kurang getah dan kadar pertumbuhan yang perlahan. Tuan Yang Dipertua, kita harus balik kepada back to basic. Pertanyaan Tangga Batu, antara keluhan pekebun kecil adalah bahan tanaman yang pertumbuhannya lambat dan hasil getahnya rendah. Pertanyaan Tangga Batu, apakah kerajaan betul-betul ataupun agensi yang terlibat betul-betul melihat tentang biji getah yang digunakan sebagai pokok penanti? Kalau saya belajar 40 tahun dulu, yang kita gunakan adalah PBIG, GG dan juga GT1. Apakah benih ini masih ada lagi untuk dijadikan pokok penanti? Kerana kalau pokok penantinya tidak sihat, sudah pasti walaupun dikawinkan dengan keluar yang baik, hasilnya tetap tidak memuaskan. Jika penyakit luruh daun ini tidak dikawal dengan tuntas, dibimbangi hasil getah negara akan terus merosot ke paras di bawah 320,000 metrik tan pada tahun 2025 saya jangkakan, dan akan terus menjunam untuk tahun-tahun ke depannya. Maka tidak hairan jika pekebun kecil getah beralih ke tanaman lain seperti sawit dan juga musangking. Seperti yang pernah Tangga Batu sebut di Dewan ini, bahawa kawalan bersepadu dan penggunaan alat dan mesin yang sesuai perlu dilakukan.